Assalamualaikum rakan sahabat. Hari ini pada malam ini saya terpaksa buat video ni malam kerana kejadiannya berlaku pada waktu malam. Okey, hari ini kita kongsi ilmu tentang power window ni. Jadi ini adalah pertelwira. Okey, kejadiannya adalah seperti ini. Ini adalah switch power window. Okey, pada sebelah kiri pemandu ni, bila kita turunkan, ia boleh turun, tapi bila naik tak boleh naik. Turun saja. Cuba usaha untuk naik, dah tak boleh naik. Okey. Masalahnya bila kita dah siap siasat, bukan pada masalah power window. Masalahnya adalah terletak pada switch. Jadi bagi yang mengalami masalah yang sama, apabila terjadinya cermin kita ni macam sebelah pemandu ni, boleh turun. Boleh turun. Secara normalnya boleh naik lah, cuma lambat lah. Okey, cuma sebelah kiri ni langsung dah tak boleh naik. Okey, oleh itu kita uji dengan switch baru ni. Betul ke tidak? Tolong kameraman pegang. Okey. Ni tunjuk ke sini. Dari sini dah begini. Ya. Okay, ini switch lama. Sekarang kita ganti baru. Memandangkan case ni biasa terjadi pada wira, jadi kita dah standby sebenarnya switch ni. Okey, senang. Wira ni kebiasaannya switch dia adalah 5 pin. 1 2 3 4 5. 5 pin. Jadi bila kita beli daripada online ataupun kedai, kita bagi tahu je 5 pin, dia akan bagi 5 pin. Okey. Tarik saja. Okey. Sama kan? Sama 5 pin. Okey. Tidak ada masalah, terbalik begini ke, tetap boleh masuk. Turun naik tetap sama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masukkan. Tidak ada istilah negatif positif. Bila masuk tetap jadi, insya-Allah. Okey. Sini pun dah menyala. Mari kita uji. Okey. Ini naik, ini turun. Terus sini. Ini tadi switch dia ya. Mari kita tengok. Sekarang dah boleh naik. Okey. Turun. Naik. Okey. Moral of the story adalah bagi mana-mana kenderaan yang menggunakan switch ni, standby lah ya. Buatlah stok dalam kereta, simpanlah. Ya, bila terjadi tak bagi tahu, tidak bagi isyarat. Baik simpan satu. Okey. Ini yang sebelah. Itu sahaja rakan sahabat kongsian kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.